Anjing ni tak bagi kami lalu. Tapi nak lalu. Agak ada bagi tak? Jom. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Morning guys. Morning. Hari ni kita akan hiking Sky Mirror Gertak Sanggol. Okay, checkpoint first lepas parking. Cari Signboard ni dulu. signboard ni. Boleh parking dekat sini. Jom. Kita straight je. Bila ada kamera, dia berkata yang pegang kamera tu selamat. Kita nak penahan ke atas. Okay, ada dua jalan. Satu turun, satu atas. Kita akan naik ke atas. Okay, jumpa lagi bawah dan ke atas. Okay, kita ambil yang ada anak panah ni. So ada dua lah, atas bawah. Yang kedua pun ambil atas. Kita jumpa dua jalan lagi. Satu ke bawah, yang ke tu turun naik auto. Satu lagi ke atas. Kita tengok ada yang anak panah ni. Ikut yang ni. Straight kita jumpa dua jalan. Satu naik ke atas, satu straight. Tak ada pula tutorial ke mana. Jadi kita ambil keputusan kita straight lah. Checkpoint batu besar. Nak panah. Ikut je nak panah. Okay, atas bawah lagi. Okay, dari checkpoint batu besar. Ikut nak panah ni. Tadi kita naik atas semua, ni kita ambil bawah pula. Lagi pilihan atas dan bawah. Ke bawah sebab ada nak panah kat bawah. Next checkpoint rumah. Hampa yang nak naik ni, tengok video, hafal video, jalan nak main sini siap-siap. Jangan main sini tu sekadar safe je. Kat sini line tak ada. Kalau time ni baru hampa nak tengok balik video, lepas ni ikut jalan mana, lepas ni nak ikut jalan mana, beristikharah lah hampa kat sini. Dah start menurun. Okay, jumpa lagi dua jalan. Satu naik ke atas, satu turun bawah. Kat atas kalau nak pergi Pulau Betung, pergi atas. Tapi yang kita nak pergi Sky Mirror, anjing ni tak bagi kami lalu. Tapi nak lalu. Agak ada bagi tak? Jom. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh nak lalu. Nak pergi pantai. Boleh lah. Dua orang je, kawan dah masuk lah. Nak duduk lah. Okay. Nak lalu, nak pergi pantai lah. Tak masuk rumah lah. Boleh. Tu, nak pergi pantai je. Okay, dari anjing tadi turun bawah.
ikut je laluan ni. Ni geng motor lah. Okay, bila kita straight ada dua jalan. Satu straight, satu ke bawah. So nak panah ke bawah, kita ke bawah. Kebun pisang ni kita straight lah. Ada laluan kat tu.